Berita melaporkan Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Fiji berminat mencontohi model pembangunan Malaysia. Jadi saudara, persoalan yang timbul sekarang ni, adakah Malaysia ini dibangunkan oleh Anwar Ibrahim yang dia bangga sangat ni? Dan kalau kita tengok respon penyokong kerajaan Madani ni, seolah-olah macam Malaysia ni membangun khana Anwar Ibrahim lah. Mereka punya Imam Non. Jadi saya cadangkan, lepas ni LRT dah boleh tukar dah, letak apa? LR Non. MRT jadi MR Non. Proton boleh jadi Pronon. Malaysia Airlines boleh jadi Malaya Airnon. Dan juga yang lain-lain dah boleh tukar lah, claim lah semua. Jadi saudara dan saudari, selama Anwar menjadi Perdana Menteri, hasil kerja beliau adalah apa? Memodernkan jamban-jamban di seluruh Malaysia. Di mana Anwar Ibrahim ni hanya layak digelar sebagai bapa pemodenan jamban Malaysia. Itu sahaja jasa Anwar kepada negara. Yang lain-lainnya dibangunkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu, bukannya Anwar Ibrahim. Zaman Anwar ni, rakyat semakin terseksa, tertekan. Kerana apa? Anwar ni ternyata gagal dalam dasar-dasar yang dibuat oleh beliau. Dan kalau di UK, dah lama dah, sebagai contohnya Liz Truss. Dia resign. Kenapa? Dia tidak mahu keadaan ekonomi negara semakin meruncing. Bukan macam kat Malaysia. Anwar ni walaupun ternyata gagal, tapi dia masih terhegeh-hegeh nak jadi Perdana Menteri. Dan di akhirnya yang susah rakyat Malaysia. Lepas tu semua benda dia nak claim. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia? Hamba rasa lawak tak dengan berita ni?